Nak kempiskan perut sebelum hari raya ni, try buat 4 senaman ni. Mudah je. First, we're gonna do crunches. Kaki relax, angkat dada sampai paras ni je, lepas tu turun balik. Perlahan-lahan angkat, tahan sekejap. 1, relax. 2, ni bagus untuk apa yang middle abs anda. 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi, 9 lagi, 10. Alright. Lower abs pula, perlahan-lahan kaki cuba luruskan, jangan letak lantai, cuba tahan sekejap. Angkat. 1, 2, 3, 4, perlahan-lahan je. 5, 6. Dan ingat guys, guys nak kempiskan perut, jangan fokus senaman, fokus pemakanan dulu. Sebab senaman bagi cantikkan perut, nak kempiskan perut, fokus pemakanan sahaja. Alright, kaki buka luas sikit, dada angkat, cuba sentuh buku lali pelan-pelan, kat tangan buka luas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, pelan-pelan. Next one, cuba rapatkan lutut dengan dada pula. Ini position, relax. 1, 2. Please nak kempiskan perut yang paling mudah. Cuba kurangkan pengambilan gula. Utamakan sumber protein dan fiber. Dan cuba cukupkan tidur anda. Sebab perut kita boncit atau gemuk bukan sebab kita tak bersenam, tapi sebab gaya hidup kita kurang rehat, hormon terganggu dan kelebihan kalori. Nutrien pun tak cukup. So fokus kat pemakanan dulu. Allah. Last one. Ui, perut saya. Habis je semua tu. Rehat dalam 1 ke 2 minit. Lepas tu sambung round yang kedua pula. Cuba dalam 10 minit buat sebanyaknya anda boleh. Lagi banyak, lagi bagus. Dan guys, kalau anda betul-betul serius nak kempiskan pebuncit, fitkan badan anda sebelum hari raya ni, follow saya sebab setiap hari saya akan kongsikan banyak video khas untuk anda semua.